Bang, keropok gemuk Betul bang, keropok gemuk bang. Keropok gemuk bang. Betul tak gemuk Yeah. Dia kira macam mana? Okey, untuk yang ni bang dia jatuh harga RM1 tapi kita jual set lah. Maksudnya paling sikit orang nak beli satu set. Satu set RM5 dapat 5 pieces bang. Okey. Buat 2 set boleh? 2 set boleh bang, boleh bang. Ni sikit lebih kurang dengan keropok lekor ke apa? Dia lebih kurang sama bang sebenarnya. Cuma yang perbezaan dia kita getai gemuk-gemuk. Memang asal Pantai Timur ni Pantai Timur bang, original Terengganu. 2 set bang 2 set. Alright. Okay, bang. So kita akan bagi 2 sos lah. Ni pun daripada Terengganu juga. Kita bawa daripada sana. Okay. So yang mana rindu Dia nak tengok balik bang pun boleh try. Dia tengok dulu. Okey, boleh. Ni isi ikan dia bang. Ni kita pakai ikan selayang. Okey. So sehari dalam 3 kotak 150 kilo lah. Oh, boleh tahan. Alhamdulillah. Okay. So inilah isi ikan dia guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Oh, ni memang bawa daripada Terengganu ni. Betul bang, daripada Terengganu. So inilah yang keropok lekor dinamakan 80% ikan dan 20% tepung. Kita sebenarnya ada frozen tapi itulah semenjak 2 menjak ni dah viral habis bang. So kita kena tunggu stok daripada Terengganu sampai. Ni kalau goreng berapa lama? Biasanya 6 ke 7 minit lah baru dalam dia sempurna. Ni kalau keropok gemuk ni rasa dia sama ke dengan keropok lekor biasa? Kelainan dia ada bang. Kelainan dia. Ramai orang cakap rasa dia macam mana. Yang saya boleh jawab, bukan saja dia punya bentuk unik, namun rasa dia juga unik. So yang mana belum try kena rasa. Nak cakap pun tak boleh cakap Nak cakap pun tak boleh nak cakap. Datang Tapi rasa. memang rasa dia lain. Memang unik. Kita niaga setiap hari buka daripada pukul 9.30 pagi sampai 1.30 pagi. Sampai pagi betul Sampai pagi. Biasa kita buat dalam live lah untuk COD apa semua boleh berinteraksi di dalam live. Okey, baik. Okay, Okay, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Keropok gemuk kau tu masak.